dia terikat. Selepas saya raya kata dia terikat. Sebelum saya raya kata tak terikat. Yang ni yang pelik. Pandai pula suruh rumah hijau orang lawan. Jangan keluar. Dia pun beritahu lawan, jangan keluar. Tapi bila dia dah menang, oh tak boleh, kena keluar. Kita dah terikat. Ini kelas orang YB yang cakap nak bantu rakyat. Dulu dia sebagai satu YB yang cukup dahsyat, yang orang tahu ikut nak tolong orang susah. Hari ini YB Lohor Sing, dia punya gigi pun dah tak ada, jadi pengecut. Takut nak suarakan hak rakyat. Sebab apa? Sebab dia dah kena ikat dia Ketua Menteri Pulau Pinang, bukan orang Pulau Pinang. Inilah masalahnya. Apabila Ketua Menteri Pulau Pinang bukan orang Pulau Pinang, dia tak ambil tahu hai rakyat Pulau Pinang. Kami penduduk Rumah Hijau tetap dengan pendirian kami tidak akan keluar dari kawasan ini selagi hak kami tidak diberi dan selagi janji-janji mereka tidak ditunaikan. Ini ikrar kami. Dan pada penduduk-penduduk Rumah Hijau jangan takut. Walaupun dah ambil kunci, kalau rasa was-was tak mau pergi, tak payah pergi. Kita akan berjuang habis-habisan. Pastikan penduduk di sini tetap duduk di sini. Ini adalah ikrar kami. 車主嘅人民要大嗰啲車主嘅所在，車主嘅人民咪過於暴力，學生接報，學生接報，janji atas lari, para tunaikan,學生接報，學生接報。Oseng Cepo! Oseng Cepo! Mana kita ada ahli parlimen? Mana ahli parlimen bangun? Mana ahli parlimen bangun? Nomor kita paling mustahak. Okey, nomor kita paling mustahak. Kami menyuruh Perdana Negeri Penang sudi main ke Mahkamah Madin untuk menolong kami. Okey, kami bukan membantahan maksimum. Okey, kami ada yang tolong. Okey. Baru hari ini Datuk Altin Rasa mengatakan minta tanah balik kalau kawasan ini kita lepas rumah. Yang betul. Okey. Tapi lepas tu perbicaraan dengan Adem Wahdi ini maksud itu pun dia orang tak boleh terji. Kami kita tahu pasal apa. Lima sen itu memang ibu semua itu. 5 sen memang macam tu. Pasal dia terikat. Dia cakap apa pun terikat. Tanya pasal kami dia cakap rumah Ketua Menteri dia cakap terikat. Semua dia terikat. Apa pun dia terikat. Dia tak boleh buat apa. Dia masih ni dia cakap tipu, banyak tipu dia cakap. Kami semua minta duit sama dia. Orang kampung dia cakap 5 sen baru masih ni. Kami semua minta duit sama dia. Sampai cakap sama dia berapa orang sudah minta sama dia dulu. Ini cuma yang cakap tipu. Saya cakap saya wani sama dia. Okey, dia suruh macam-macam. Kami suruh simpanlah hati, simpan baik-baik. Bukan suruh keluar lagi dah, keluar lain cerita. Ya main-main sama orang. Ini dia boleh lulus. Kira itu hotel boleh lulus. Hotel ada duit banyak sama. Sekarang dia orang janji. Kita tak ada 6 bilion tak apa kita tak sedia. Dia orang janji sama ini penduduk Rumah Hijau. Apabila dia orang menang, dia orang janji pastikan penduduk Rumah Hijau bisa. Itu dia orang punya janji tau. Kalau dia orang tak janji sama ini penduduk Rumah Hijau, ini penduduk Rumah Hijau tak nak lawan sama dia orang. Ini dia orang janji confident. Yang dia orang boleh menang ini Parlimen Bagan, ini kawasan Bagan Zumai dia orang boleh menang. Pasal dia orang janji sama ini penduduk Rumah Hijau. Itu pasal kita kasih sama dia orang. Sekarang mana dia orang boleh janji sama kita orang? Boleh tak dia orang sudah janji? Habis itu dia orang cakap, wah ini tak boleh bikin. Pasal memang sudah menang. Kalau dia kalah, kita orang okey tak apa. Sekarang dia menang, dia janji dia orang kat kita menang, kita kasih. Sekarang dia dah menang. Mana dia orang janji? Sekarang penduduk 75% sudah pindah ke sana. Dia orang semua naik balik. Sekarang itu rumah sekarang dia orang tipu. Kerajaan negeri dengan itu pejabat tanah sudah bincang tipu sama penduduk. Cakap itu rumah bagus lah, kasih mewah. Dia orang tipu. Sekarang ini penduduk pun sudah kecewa mau main balik.
Tapi Itu kan Barang ni ada orang ada sama. pegang. Kerajaan dia pegang negeri di Pulau Pinang. Dia pegang sebab orang dulu itu tipu nak buat. Ini Pulau Pinang bukan negeri miskin tau. Bukan negeri miskin tau. Dulu cakap boleh buat. Kalau tak boleh, angkat satu orang dengan disedekat dekat federal government. Baru dia boleh tahu. Orangnya ni. Sampai sekarang Pakatan Raya yang janji ni, orang reporter tahu. Mana satu dia ada buat. Dia orang punya janji, empat janji. Dia Hussein ada, Itu Anwar Ibrahim dia janji tol mau ambil. Itu pun tak nak ambil. Ni mama ada. Buat penipu. Dia akan buat ni boleh. Habis sebelum menang, dia cakap apa tau? Dia cakap dia tak sangka dia orang boleh menang. Ini apa ini? Ini budak-budak. Ha? Budak-budak itu. Ha? Ini politik budak-budak. Itu orang mantap. Saya ni Pak Menteri Imam Singh tahu muka saya ni. Saya tahu orang di sini. Saya bukan saja pengurusi, bakal perbankan di sini. Okey, DAP siapa kuat? Saya ada gambar semua. Saya pernah dipenjarakan 3 hari masa election Anwar Ibrahim di Seberang Jaya. Lokap 3 hari. Ini semua orang sudah tahu. Okey, saya bukan orang seperti ini. Ada, mesti ada. Kalau ada itu saya akan lawan, tetap lawan. Okey, buat janji yang dia buat. Okey, masa pilihan raya yang cakap janji manis. Dia orang kerajaan baru kena buat betul-betul. Tak boleh buat, kita ikut cara dia lah, abang kita pemuda. Kalau buat bagi dia lah. You jangan duduk kerajaan lah. Kursi tu jangan jadi macam smooth. Bagi dia sakit sikit bekerja. Tapi penduduk, okey, penduduk, pemimpin dipilih oleh penduduk. Penduduk lah betul-betul. Osang Jepro! Osang Jepro! Mana kita ada ahli parlimen? Mana ahli parlimen bangun? Mana ahli parlimen bangun?